Office kita tak kena lah. Alhamdulillah office kami tak kena. Alhamdulillah office tak kena. Tapi sekarang bomba tengah padamkan api lagi. Tadi Aina ada WhatsApp dalam grup pukul Aina, thank you menyelamatkan office. Thank you Aina. Proud of Aina. Aina tadi mengeluarkan semua. Aina yang ada satu prinsip. Aku percaya kepada ada hikmah di sebaliknya. So ada hikmah di sebaliknya kita orang shoot konten hari ni lah. Ya. Betul. Okay, congrats untuk Aina. Aina of Macam ni. Congrats tu Abang Bomba. Bomba. Congrats to Rif. Sebab Rif yang pun cerita lambat. Sebab Rif drag shoot konten jadi kita orang habis lambat. Oh. So tepuk pada Rif. Tepuk tangan kat Rif. Rif sekarang. Rif ada kat sebelah. Dia balik paling awal tadi tapi dia tak balik lambat. Oh, okay. Kenapa dapat konten tadi? Kat dalam nafas tadi. Capik dah macam abang aku dah. Aina. Editor? Apa dia ada editor? Tak ada. Yang baru sampai tadi dia sampai lambat lah. Tak, ingatkan ada Afnan kau tolong record. Kat barang dia tolong record. Tak kau bayangkan lah orang tengah cemas takkan aku sambil bawa foto dengan Aina. Dia adalah content creator, okay? But Okay. this one is not content guys. This is Aina sekarang sambil angkat kamera. Kamera ni saya angkat. Ya, suara Aina tadi guys betul-betul menggeletar ya. Menggeletar. Aku kan capik dah macam kursi dah masa naik atas tadi. Letak bukan sebab apa, dia mengah. Aina mengah. Aku tengah fikir, weh banyak sangat motor mahal-mahal kat dalam tu. Motor apa? Helmet. Ya Allah. Biar Arif sampai sini. So guys, beginilah keadaan sekarang. Vitamin! Pak buat konten? Ya. Berapa orang buat konten ni? senang. Sorry, Mira tengah interview hero tadi. Hero Okey, Capik, apa pengalaman tadi Capik? Capik orang pertama tak, selepas Aina. okey. Orang Aina, dua. Aina. Okey, Cak cerita apa pengalaman? Macam mana lah kita sampai panas sampai ke sini. Kak cerita. Sampai api dah besar dah situ. Tapi ofis sebelah belum dibakar. Okey. Kalau nak tahu lebih tengok konten kita orang. Tapi memanglah guys, tadi dorang dua adalah orang pertama. Tadi kamera apa dorang dua je yang bawa. Faham? Orang Hanri dengan Dua Nurul baru lepas balik daripada Warung Hana. Kita orang baru shoot konten. Okey, faham. Masa tu nak hantar dua motor balik sini. Sebab saya meminjam motor Daus. Jadi amanah saya adalah saya pulangkan balik motor dia ke tempat asal. Okey, faham. Sebab tu saya nak hantar juga motor tapi dia jadi asbab untuk kita tahu punca kebakaran. Masa Aina hantar tu dia mengah-mengah. Biasa mengah-mengah. Oh, that's why. Oh, faham. Okey, apa tahu Aina? Tahu. Apa Imstar hari ni. Nak menunjukkan betul-betul M-Star. M-Star. Rapat kat muka. Imstar begini style Imstar. Sorry saya tak ada nafas ni. Okey, terima kasih. Lagi satu, saya Okey, nak bagi okey. tahu. Hari ni Aina dia tunjukkan maskulin sebenar dia. Dia keluarkan motor BM Abe. Okey. Dan kalaulah saya bagi tahu semua pemilik kenderaan dalam AI, kalau motor korang hilang cari Aina. Sebab kunci semua kat dia. Ya, aku bukan tengok. dekat aku, bukan dekat aku. Tengok tadi. Okey? Bukan dekat aku. Okey, So, so- aku dah tak terlibat. Apa-apa pun thank you. Thank you. Pak Ai mau atur kawasan sebab bomba ni Pak Ai yang panggil tadi. Keadaan semakin okey. Office bomba. Tolong penggomba. Kau kena menjerit. Ya ke? Lepas tu tengah marah. Kau tahu tak macam mana nak bagi dia reda? Macam mana? Kau kena menjerit dia. Betul. Abang bomba dah. Takut. Abang bomba dah. Tadi berikut tak sanggup. Sorry mau tanya. Ada trauma keadaan kah? Ada luka kah? Dia lah. Jadi okey setakat ni. Okey, tak ada rasa nervous? Apa perasaan anda? Saya ni segmen outdoor. Ada Imstar. Dia kat sewa. Dia mau nak buat liputan konten ni. Tiba-tiba ada orang kabur. Tak. Ni aku buat live terus. Aku buat live YouTube. Oh my god. Dulu yang first. Okey, kalau macam tu tak ikut ni. Balik footage antar. Boleh minta reporter cantik sikit tak? Tak cukup cantik. Siap lah. Reporter ni tak make up. Ya, kau perlu tahu Imstar.
dia punya intern ni. Tapi biasa Insta memang kuat menipu. Asal tulis highlight je menipu. Nak buat macam mana, itulah nak menarikkan perhatian orang untuk FYP. Oh, FYP Supaya demi... orang tengok. Oh, okey lah dosa tapi nak FYP. Ya, it's okay. Macam Adam. Macam dah biasa. Apa dah dosa? Tak buat apa-apa dah dosa. Mukmi, orang lama. Aku memang ready. Aku bahagian safety. Ada kelukaan jiwa ke apa? Itu aku cakap tadi nak tunggu office terbakar baru nampak muka. Ni dia real. Tunggu office terbakar baru sampai. Aku rasa ijak aku send dengan editor, esok je aku post. Editor ku laju. Jangan risau, editor ku laju. Kau post je. Itulah. Kan? Post kan? So keadaan semakin okey lah, alhamdulillah. Terima kasih warga Puchong sebab menolong kami semua. Ada 2 lori. Alhamdulillah. Office kami selamat. Love office. Sekarang pukul 3.22. Dari jam 2 lah kami di sini. Alhamdulillah, terima kasih Allah Papa. Api baru nak reda. Daripada pukul 1.50 tadi Aina hantar video. Api tak hilang lagi. Api tak reda-reda Di lagi. sini kalau kamu tengok, di sini tak kena. Rupanya kebakaran sampai sini. Ya, enggak sekarang ini terbakar, kenapa ni rentung? Kau ni? Ha? Beli lah apa ni rentung? Aku jangan parah ke tadi. Ni bangsa. Sorry. Ni. Loman, Ni ada pilih bomba kat sini. beli. Itu terbakar, ni yang rentung. Ha? Tapi Ada apa lah, aku takut lah. Tapi kenapa ini berlubang? Kau jangan shaming dia ya. Oh, kau shaming aku tak apa. Tapi Kau shaming aku tak apa. Nana takut Mira. Oh, baru Mira cantik. Diam. Kalau Dia tunduk sama perempuan. Sama dia bilang. dekat sini kita boleh nampak bos kita, muka dia memang kecemas gila. Dia tadi dia bagi tahu kat tak ada siapa panggil, tengok reaction. Tak ada siapa panggil. Aku tak berani. Owner office. berani. Kita tak boleh kacau lu Abe bab Abe dalam keadaan tertekan mesti panik. Ya. Tadi Abe cakap dia tengok video dia kecemas, dia lembek lutut. Lutut? So, kita tak boleh. Tak boleh lah nak kacau dia sekarang ni kan. Abe masih trauma. Ya. Dia masih trauma, so sekarang ni kita tengah tengok lah api. Bobo tengah padamkan api. Abe trauma sebab masuk grup lambat. Wih, saksi. Alah comel dia anak siapa ni? Mungkin dia akan didakwa. Baik Miao ni tak ada dekat dalam. Alah sian dia kalau nak jadi oyen panggang. Alah. Cantiknya awak tak ada makeup. Cuci makeup. Baik lah. Tak. Dia cerita-cerita macam ni. Sekarang aku balik rumah, aku nak pergi beli makanan. Aku cuci makeup, aku tukar baju. Aku dah turun bawah rumah. Okey. Aku dah dekat drive-thru, tiba-tiba Aina hantar video. Nenek, turun, office terbakar. Lepas tu aku pun macam mana? Aku cakap, abang, saya cancel order abang. Saya nak pergi office saya sekarang. Buat kisah pakai Aina. Ini lagi ada. So jadinya anda tidak berada dekat sini lah. Tidak. Sebab Aina kata dengan saya macam ni. Aina hantar motor dengan Capik. Lepas tu dia naik kereta Capik. Dia nak balik takut motor. Pernah tukar tayar. Saya pula nak balik nanti dia orang makan. Motor awak selamat? Motor saya selamat. Dekat jauh. Dekat sini, dua Nurul ni, kita ada susah Nurul je lah. Dia berani tinggalkan Aina sendirian. Aina yang sungguh. Aina yang sungguh. Saya nak ikut Aina, please lah saya nak ikut. Capik kata tak payah, hujan ni nanti kau kena hujan, kau demam. Aina pun kata nanti kau demam. Okay, so dekat sini kita boleh nampak Capik nak berdua-duaan dengan Aina. Oh my god. Mau tanya geng-geng editor, adakah melakukan geng editor? Kamera selamat. Kamera yang bernilai lebih kurang sekitar 60 hingga 70 ribu selamat. Lighting yang bernilai 150 ribu selamat. Wow, di manakah anda waktu ketika itu? Ketika kamera-kamera itu perlukan anda. On call. Oh, tengok ada. Nanti ni. send footage. Bakar. Faham. Terima kasih sudah tolongnya. Ada ya kameraman, kamera okey semua? Kamera tak tahu mana pergi. Ada kata selamatkan kamera. Oh, patutlah kau selalu marah. Selamatkan. Patutlah kena selalu kena maki dengan apa? Kalau salah satu kameraman dia selalu kena marah Abe. Selamatkan lampu. Sebab esok kita nak shoot kat Guys, ada satu kameraman yang tak tahu bercakap, mari kita bawa. Macam mana kamera okey?
Bagi komen. Apa office? Kenapa office? Okey. Oh, kau malas mengedit kan? Irfan, kau jam berapa sampai sini? Ha? Kau jam berapa sampai sini? 10 minit lepas Aina update terus kami datang sini. Okay, faham. Apa perasaanmu lepas kau tahu sebelah kawasan office kita hampir Cemas terbakar? lah, cemas. Okay, Sebab tempat kita bekerjaan cari rezeki. Betul-betul. Jadi kalau ni problem juga dekat kita. Motormu selamat kah? Motor aku tempat rep, tidak dekat office. Oh, that's why lah dekat sini kita nampak muka kecemasan dia tu tak ada pun dekat sini. Aku selamatkan Dia datang- motor orang lain. Oh, Sebab yelah, aku memang tahu lah. nanti tidak partner aku geng-geng pemotoran aku. Faham. Lagi penting aku selamatkan kamera, abe. Dah bagi tahu. Motor sebenarnya dah selamat sebab kan Aina dengan Capi dah alih. Di manakah anda? Mana potesnya anda alih motor tu? Tidak Selagi dalam tak ada frame, bu- tidak dalam frame. Selagi tak ada bukti kita tak dapat menunjukkan Memang aku dah selamatkan motor tu sebab aku selamatkan kau. Selagi tak edit aja je, tak ada JJ, tak ada pikat lagi. Ini no kata edit esok pos. Untuk kata ini. So tak ada benda bersih dalam ni. Okey, dapat. Apa perasaan share? Office terbakar. Datang sini Bila balik kau lambat. tahu office terbakar? Aku tahu aku tengok di grup office yang 1, 2, yang ketiga dari office kita terbakar. Jadi aku macam sedikit nervous sebab dia mau pergi sebelah ni sebab kan. Kalau dia pergi sebelah ni, dia akan pergi office kita lagi. So macam tu lah aku punya uji-kaji yang aku tengok. Terima kasih share sebab datang membantu. Semasa kita on the way tadi ni, Share cakap aku nak bantu apa gombol. Kalau tak dapat nak padam ke api, dia nak tiup api tu. Okey, apa Mira punya perasaan bila office dah tahu office terbakar? Masa on the way tadi nervous. Bila dah sampai, Nana 0.5. aku tengah fikir, esok konten ada ke tak? So aku tengah fikir macam mana ni? Aku mau tanya orang yang selanjutnya. Apa Orang-orang yang perasaan paling lambat. selepas tahu office terbakar dan selaku orang sebab bilang orang Aina kan, kalau ndak kau ajak share konten tak tahulah office terbakar, tapi disebabkan kau alhamdulillah. Lambat, aku sidar orang. So settle konten lambat. So thanks to me. Tapi masalahnya tak, aku tak boleh break satu benda Fael. Tadi kita dah habis shoot, dia paling awal balik. Zoom. Tapi dari datang sini, dia paling lambat. Tapi berkatnya sebab banyak shoot. Aku ni ada main cross sleeve tau. Bila aku dah ngantuk, aku pula bawa motor, aku kena balik cepat. So aku sampai atas katil, aku baru lompat. So notification. Terima kasih. Saya tengah tidur tadi lah. So Aku nak tidur siapa. terima kasih datang bantu. Terima kasih. Hati-hati balik. Terima kasih bantu. Terima kasih ya tolong. Ni semua orang yang tolong ni. Weh, Lokman tengok man. Adik-adik lah tu. Adik-adik lah, adik-adik. Kau pun lebih kurangnya adik-adik. Tapi Tapi terima kasih ya masuk sini saya punya Insta. Nampak lah dekat sini, nampak. Ni apa berjadi ni? Weh, esok tak ada konten makanan Una. Saya tengah masak tadi, geng. Sumpah saya tengah masak tadi ni, tengah masak ayam. Kau tengah cari kan menu apa nak order esok kan? Aku tengah masak ayam dah time tu, tiba-tiba ting. Aina WhatsApp dalam grup. Aku pun ambil. Patut datang lambat weh, datang lambat. Aku datang lambat sebab aku fikirkan perut korang untuk esok macam mana. Dan aku betul-betul nak pergi tengah aku Ini Insta lah ni. Kita Jom nak Insta. ke sana Kita bawa Insta. lah. Kita So ini keadaan sekarang. Apa tau? Aku baru terbakar tau. Itulah nampak. Tuh geng-geng lelaki sana. Dah berkumpul. Tengah menunggu keadaan lagi, takut api merebak. Tapi okey lah, alhamdulillah setakat ni office AI pun masih okey. Masih alhamdulillah tidak apa-apa lagi. Setakat ni di sana lagi. Semoga tidak apa-apa lah ya. Oh lo guys, Fain nak terfikir macam mana kalau api ni sampai ke klinik Koen ni. Ni klinik Koen, selantar Koen. Ada kucing, kesian lah. Fain takutlah pegang, takut ada penyakit. Oh, kenapa dia menangis? Ayo okey. Ah, kesiannya. Ini satu lagi ada, satu ekor. Kesian dorang. Terima kasih bantu datang. Ya. Kamu dari mana semua nih? Yalah dari rumah. Okay. Oh.
Esok nak sekolah kah? Okay. So sekarang geng-geng AI tengah bagi masuk motor-motor yang sudah bawa keluar, barang-barang, kamera apa. Geng-geng lelaki dan Abel lah. Aina ada sekali sebab tadi Aina yang pegang kunci semua. Sebab Aina orang first datang kan. So keadaan pun makin okey. Semua kena settle. Pak yang mau masuk office kejap waktu malam. Bersih ah. Dorang bawa keluar semua. Ni motor tadi baru dorang bawa masuk. Ini view kalau dari tepi ni guys. Alhamdulillah, terima kasih Abang Bomba untuk membantu. Tanpa jasa korang kami tidak akan selamat. Alhamdulillah guys. Office selamat. Naik tu. Oh guys, tengok tu dari atas. Wow, ini adalah harta paling berharga Abe, yaitu kereta Lubang. Semangat kerjanya Tola. Terima kasih. Lagi. Tola lagi. Abe sudah mampu tersenyum. So, dia lega, hartanya selamat. Kalau tidak sia-sia hambali untuk achievement. Untuk WKAI yang menyelamat bumi yang boboiboy. Bau sate ya, macam ada aroma sate. Tuh, duduk di atas sekarang. Daus tak payah. Daus tak perlu daus. Jadi kalau keretaku jadi. Itu yang belakang dia dari itu apa? Semua tayang bontot tuh. Daus sempat tolak guna aura. Okay guys, sekarang pukul 4.14. So keadaan orang-orang semangat. Keadaan orang masih ada tapi kurang. Bye bye Tati. Balik tidur lah. Okay. Esok kita kontroyo. Iya kak? Okay. Okay guys, sekarang semuanya bersalaman-salaman untuk balik sudah. Geng OG pun ada. Kita kemas belah. Dia dah ada jiran. Okay. Alhamdulillah dimenangkan. Habis itu kena, kita doakan mangsa kebakaran. Kita doakan semoga mangsa kebakaran itu diberikan ganjaran orang lebih besar. Semoga ada digantikan sesuatu yang lebih baik. Tadi Pak ikut share, ikut grab and share. So esok tak tahu lagi macam mana cuti ke tidak. Abe akan update. Sekarang kita masa untuk balik. Abe penuh balik sudah. So itu sajalah konten Faik untuk kali ini. Apapun untuk yang ditimpa musibah, Faik doakan semoga owner tabah, dimudahkan segala urusan, permudahkan urusan, digantikan dengan sesuatu yang lagi berlipat kali ganda. Ada hikmah kan? Biasa lagi ya. Betul. Tapi kita bersyukurlah sebab tiada kemalangan jiwa juga ataupun yang cedera di tempat kejadian. Alhamdulillah. Apapun semoga tabah. Kita doakan yang terbaik. Stay strong. Okay, kami doakan yang terbaik. Okay. So yang lain kat ini pun berhati-hati di rumah. Api, jangan bermain api sebab api ni mula-mula jadi kawan nanti besar jadi lawan. Okay. So thank you support. Jangan lupa like, share and jumpa pada next content. Bye. Oh lagi satu, share tak lama je PJ. Let's share sudah lulus KTI. Aku sampai Tengok wallpaper. Dia lagi satu RSM. Tapi kau sudah lepas KTI kan share? Sudah lepas dah. Okay, doakan Pak dengan share tahun ni juga dapat kereta, okay? InsyaAllah. Amin. Bye bye.
Abe pun ada jumpa Bomba. Abe mengucapkan terima kasih kepada Bomba. So, masa untuk balik.